Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang penggunaan teknologi dalam kehidupan seharian dalam era revolusi industri 4.1. Seperti yang kita tahu, teknologi kini menjadi sebahagian penting dalam kehidupan kita, dari bangun tidur sehingga kita tidur semula. Tanpa kita sedari, hampir semua aktiviti harian kita melibatkan penggunaan teknologi. Revolusi Industri 4.0 merupakan satu fasa perkembangan teknologi moden yang menggabungkan dunia fizikal dengan dunia digital. Dalam era ini, teknologi seperti Internet of Things atau IoT dan kecerdasan buatan iaitu Artificial Intelligence memainkan peranan utama. Gabungan ini menjadikan sistem lebih pintar, automatik dan mampu memudahkan kehidupan manusia menjadi lebih cepat dan efisien. Dalam IR 4.1 terdapat dua komponen utama iaitu IoT sebagai nadi dan AI sebagai otak. IoT berfungsi menghubungkan pelbagai peranti pintar untuk mengumpul data daripada persekitaran. Manakala AI pula menganalisis data tersebut dan membuat keputusan secara automatik tanpa perlu campur tangan manusia. Gabungan ini menjadikan teknologi lebih canggih dan pintar. Seterusnya, teknologi telah mengubah cara kita berkomunikasi. Aplikasi seperti WhatsApp dan Telegram membolehkan kita menghantar mesej dengan pantas. Selain itu, platform seperti Zoom dan Google Meet membolehkan kita berhubung secara bersemuka walaupun berada jauh. Ini menjadikan komunikasi lebih mudah, menjimatkan masa dan juga kos perjalanan. Dalam bidang pembelian pula, teknologi telah memperkenalkan konsep e-dagang. Platform seperti Shopee dan Lazada membolehkan kita membeli barangan hanya di hujung jari. Kita tidak perlu lagi pergi ke kedai fizikal kerana semua urusan boleh dilakukan secara dalam talian. Ini menjadikan proses pembelian lebih cepat, mudah dan selesa. Dalam bidang pendidikan, teknologi membuka peluang pembelajaran tanpa batasan. Melalui Google Classroom, pelajar boleh mengakses bahan pembelajaran dan berinteraksi dengan guru secara dalam talian. Selain itu, YouTube menyediakan pelbagai video pembelajaran yang membantu pelajar memahami sesuatu topik dengan lebih mudah. Ini membolehkan pembelajaran berlaku pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Teknologi juga digunakan dalam kehidupan harian melalui konsep kediaman pintar. Contohnya, lampu automatik yang menyala apabila mengesan pergerakan. Selain itu, Smart TV dan pembantu suara membolehkan kita mengawal peranti dengan hanya menggunakan arahan suara. Ini menjadikan kehidupan lebih selesa dan moden. Jika dibandingkan dengan era dahulu, kehidupan kita kini jauh lebih mudah. Dahulu, komunikasi dilakukan melalui surat atau telefon talian tetap, manakala sekarang semuanya boleh dilakukan secara segera melalui aplikasi digital. Begitu juga dengan pembelian, pendidikan dan kediaman yang kini lebih moden dan efisien. Ini menunjukkan bahawa IR 4.1 telah menghapuskan batasan masa dan ruang dalam kehidupan manusia. Teknologi membawa banyak kebaikan kepada kita. Antaranya ialah menjimatkan masa kerana kerja dapat dilakukan dengan lebih cepat. Selain itu, teknologi memudahkan urusan harian dan memberikan akses kepada maklumat dengan pantas. Teknologi juga membantu meningkatkan produktiviti dalam pelbagai bidang seperti pendidikan dan pekerjaan. Namun begitu, teknologi juga mempunyai kesan negatif jika tidak digunakan dengan betul. Antaranya ialah ketagihan terhadap telefon dan internet yang boleh menjejaskan kesihatan dan kehidupan sosial. Selain itu, interaksi bersemuka semakin berkurang. Terdapat juga risiko keselamatan data serta penyebaran maklumat palsu yang semakin berleluasa. Oleh itu, penggunaan teknologi perlu dikawal dengan baik. Kesimpulannya, teknologi merupakan alat yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ia membawa pelbagai manfaat seperti memudahkan kerja dan menjimatkan masa. Namun, kita perlu menggunakannya secara bijak agar tidak memberi kesan negatif. Gunakan teknologi sebagai alat untuk membantu kita, bukan sebagai sesuatu yang mengawal kehidupan kita. Sekian, terima kasih.